next time. It's Sampai tu. Gitu. Okay, kau pula. Allah. Bak kata, macam aku cakap kau apa? Harmoni. Harmoni. Nyanyi sikit lagu Harmoni. Macam sial. Tak jadi ha. Wow. Yo je. Aku sampai pukul 8 tak ada orang pun. Yang pakai fingerprint tu, bunga-bunga ni pakai fingerprint ke? Our fun fact guys, this flower is from Dukun's fingerprints. This is so giving Easter egg. Kenapa kat sini? Kenapa tak menari? Bukan ni ke yang volunteer semalam? Ya tu. Orang first volunteer. Agak kan. Left-nya. Aku director kat sini. Wah. Aku director, bukan director pula. Kita orang Kau pula self-claim. Kita orang ada kefahaman yang berlainan. Tengok ni dengan tu berlainan. Cantik tu kan. Katanya itu claim sendiri. Tapi tadi Koyum kata Tak, aku dah satu vote. tapi tadi kan Koyum kata kan kat sana dia ada kecomelan attack. So suruh dia buat macam mana kecomelan attack. Okay, kurang. Comel. Toilet. Cuba semua cakap Koyum comel. Bukan. 1, 2, 3. Koyum comel. Hi. Oh my god, the face is not giving, brother. Orang penat. Penat. Dia paling penat weh daripada bangun tidur tadi. Janji pukul 5.30, datang pukul 6.30. Betul. Sampai mamai lagi baru kau solat. Aisyah masih bersemangat guys. Sofia pula lawa macam mana. Dia pula terpaling penat macam mana. Kita nak buat macam tu ke? Bapak nostalgic gila guys. Kau mampu tak? Tengok siapa yang lukis. Tengok. Sampai sekarang tak bergerak lagi. Kita kena ambil yang design-design exotic, design-design pelik. Sebab Aiman pula pelik macam mana. Man, kalau kau boleh buat man, kau ukir kotak ni, aku respect kau. Say hi to Dukun's vlog. Oh my god. No, you are not targeted, babe. Kau jangan situ juga kan? Weh, dekat dah ni. Ya weh, dekat weh. Atau kau jangan Narli tu. Nali? Dah. Lagi susah tu. Narli lagu kau. Kau kan sasi. Ini pun banyak weh. Ada macam ni, pak. Oh, suka aku. Macam mana? Ada atas bawah goyang. Kau main, kau pula nak atas bawah. Kau pula lawa macam mana nak atas bawah kan? This one kan, we were designing the latest move. And then we were thinking the last part lah. Kan tadi ajar macam ni kan. So yesterday we were discussing apa kan. Lepas tu, one of the moves dia nak buat macam ni. So, Kau main. bontot, at first dia nak bontot ni audience lah. Lepas tu, Fahmi cakap, jangan facing belakang, facing depan. Ni buat ni She understood the assignment. Dia said jangan facing belakang. Okay, Guys, ada orang dye hair guys. 我觉得你头顶会最亮。可以。 She put too much energy into these lashes to not go all the way out. Gempak. bad right now, bro. Sumpah gempak. You siapa dia sebenarnya? Hai. Tahu gila. Ha? Siapa aja dia bercakap perkataan macam ni? Correct lah. Siapa aja dia? Tolong nak jaga aja dia bukan. Good luck konsert Melada. Tidak trompet sikit. Trompet franchise. Apa ni franchise? Okay, faham. Aku seorang je tahu player. Love. Memang seorang je. boleh ke kalau kita orang jerit? Sofia! Habis konsert semua. Baru. Yes. Wih. Cuma Sarah tu. Sarah mana? Nak whistle from my voice ke?
Aku tak jadi. Tak jadi, takut tak keluar. Tergamak kau. House of the Coins. Love tak love. This is the inspo, and right there is the result. Ni kat I Love You kan? Oh yang Kedai I Love You. jual cakwe. Cuba you Kedai try I Love YOO. 他竟然有卖哦。 Cuba you try, nanti kita try compare dengan Dia pula yang suruh. Dia orang pula lagi tahu macam mana kan. Okay, we go eat together. But I don't think it will be sedap lah. The You guys, the appearance ni apa? Sandwich ke? yang Ni apa sandwich ke? Kuih bakul. dia macam yen. kuih Chinese lah kot. Nampak tak sedap. Sedap kan? Yang sedap tu akan like Lebih banyak. chai. Raya Macam macam chai. Ya. Dia kan melting lah kan. The appearance a bit Macam stiff lah. Ya, dry. too dry. Okay, Master Chef. Both parents you dekat Pahang Satu lagi. Orang mana? Orang Kedah. Orang Setak. Oh, Kedah. Lepas tu you pernah makan muaci. Mochi pun Malaysia ada. Tapi Penang lebih banyak. You are Penang. Ya, Penang. Ya. Oh, dulu I duduk situ. Dulu I duduk Penang. Oh, dan kat mana? Dekat Seberang Fry. Oh, Seberang Fry. I like Penang. The food is nice. The food super nice. Especially char kway teow. But it's not. You do char kway teow kat sana mesti sedap. Because they got put the pork lard. Actually, Chinese use a lot of pork lard to Pork oil. pork lard. Oh, so selama ni yang kita makan yang sedap kat Penang ada babi semua. tak ada. Lemak kan? Oh my god. Tenek sensor. Tak apa, tak ada masalah pun. It's food. Yang fat layer of the pig. Oh. Kalau goreng ikan punya fat, ikan pula, chicken punya fat, kan juga akan ada like oil coming. Okay, faham. Wangi. Ya. Oh, So wangi. banyak. Try lah, nak tahu. Kena, kalau aku try kena buang telaga. Oh, ni kuih jala. Oh, jala. Ya. Kari ke? Oh, dengan kari. Kalau selalu raya kan, kalau macam orang buat open house kan, tu macam side dish. Yes. Yeah. 2 hours later. Sambung-sambung cultural exchange. Topik kita baru sekarang. Wah, apa ni? Chrysanthemum tea. Wah, serius ah? Yours one, you see. This one is fake one, wait ah. This one no. Tamil. The anti yours fake. Yes. This one good. Damn. Yes. Ush, memang real lah. Tapi rasa sama ke macam yang kau tak? Tak. Oh, so Itu sangat sweet. so tu rasa gula je lah sebenarnya. Yes. Okay. Gula dengan artificial. Mana nak dapat chrysanthemum tu? Online pun ada Chinese. Dia kering ke ataupun dia macam soft? Kering lah. Oh, lepas tu bila masuk dalam teh baru dia ni lah. Then you letak dalam hot water. So baru dia jadi air teh lah. Ya. Oh my god. Okay, boleh try. Beli kat Shopee. I try cari. Okay, kalau tak jadi I share you guys. Real. Yeah. 2 hours later. Tapi baru budu Kita dah pergi daripada Barbie kepada chrysanthemum, ada ikan tempoyak. Sekarang budu. Sekarang mooncake. So Mungkin yes. sekarang kita perlukan representative daripada Indian je untuk like melengkapkan. Sarawak Sabah. Dah ada kerja. Aku dah ada job. Sekarang lah baru dapat job. Siapa nak ambil orang kacik? Apa? Aku Kau tak payah. Kau pun tak backup dia kan? tapi aku sama. Member kacik aku. Jangan carut. Jangan carut. Tak carut. Bagus. Tadi aku dengan dia. Kalau aku masuk Aku masuk ni tak tali, dia nak masuk juga. Alasan ramai orang, padahal lelaki pun ramai. Sekarang ni memang tak ada siapa yang kata aku tadi ada tukar. Dia kata tak apalah, aku kira Abracadabra. Nampak harmoni. Saya sukalah. Semua kumpul. Oh my god, on time. Love is giving check. How many words in
Wong Maple. Oh no, I gotta 9 of an 8. all dancer. Terpaling. Banu mesti 8 gila abracadabra. Weh, bapak panas siap. Cik, okay, buka je tudung. Kita dekat mana? Kita dekat dunia neraka. Oh my god. Tak apa, kau buka je tudung kau. Oh my god. Sebab kau panas sangat. Kau buka je. Okay, say something. Today, ramai tu kat bawah. Dia macam sejuk hati saya tengok ramai. Ramai batchmates kat bawah. Slate. Sarah, how many words in Sarah? 8. Whatever it is, it's 8. Whatever it it's is, still it's 8. Yeah, exactly. She's still 8. I'm just Period. How many words in Sufia? 8. Slay. Slay. So hari ni Okay. kita dah buat telefon booth. Okay. Dan diorang tengah bersusah payah buat backdrop kedai. Sekejap. And then kat situ ada big band. Mana? Oh my god. Yang tu lah big bangnya. Itulah big band. Mestilah vlogging. Tak habis lagi? Tak habis. Tak habis lagi, betul. Dukun tahun ni banyak konten. Maaf cakap banyak kita punya job tahun ni. Kau tengok apa? Cuba cakap sikit. Kau tutup channel. Tutup channel. Nanti tutup kau. Baik tutup engkau. Letak. Engkau sarkastik juga Okay. Lawa juga kau ni Lawa juga dia kata. Main tutup channel. Kacik duduk atas kotak. Super kacik. Tak, sorry dik, tak ada sposin. Sorry, tak ada sposin. Pada kali ini sesi bersamamu kita bersama gelandangan yang terbiar selama 13 tahun tanpa setitik harta pun. Adik boleh cakap apa yang adik rasa selama 13 tahun duduk atas kotak? Saya bersyukur sebenarnya Tak nak- dapat berdiri. Macam tengah duduk je. Berdiri. Keadaan saya macam ni kan. Ni kawan saya. Tak, dia masih kaya lagi boleh beli Wonder Coffee. Kau macam tak ada apa-apa. Baju pun hitam je. Nak baju putih pula tak? Saya Kain kafen je lah tapi. tak apa masalah awak sebenarnya. Macam sakit hati awak. Tak ada. So, dia macam kacip daripada hari tu. Dia Dia mengira pun tak pandai. Aku cakap, how many words in Najwa Hanim? Ingatkan kita nak dapat macam 8 kan? Dia kira. Najwa nak 5, Hanim 5, 10. Tak perlu kot abang. Sumpah lembab gila weh. Macam no wonder lah dia dekat dalam vet. Perlu kot. Tak perlu. Tak konten kita tahun ni dukun banyak job. Banyak job. Vlog 2 dah keluarkan dah. Job tapi dia pergi interview yang jobless. Nampak? Kau cakap ni kawan kau. Kawan kau pun tak nak dengan kau. Macam mana? Bukan masa aku. Dah lah Hanim, dah lah. Kau tak rasa ke duduk dalam kotak mayat jenazah tu lagi mewah daripada kat sini? Kau jangan main-main Keranda. budak. Mi vet. Kau pula harmoni PM. Hey, sensor. Tak perlu kot sensor. Maaf cakap. Panas kan? 3 hasta. Mana dah datang kat aku. Panas kan? Dia macam bila sampai sini, bila Afan sampai sini, dia panas kan? Panas. Mana? Tahu tak kenapa? Tu tanda-tanda. Tanda-tanda kau kena lihat cermin. Macam mana? Kau pembawa. Tu tak payah cakap aku. Kau duduk mengkacir-kacir. Kau duduk macam ni. Kau jangan lawan dia. Dah macam abu. Pakai cipa. Dapat kacip lagi. Kau keluar dari rumah tu. Nampak tak? Dia lulu rumah. Rumah guys. Ni rumah dia. Keluar dari dalam. Aku benar lah. Tapi kami ada extra satu lagi. Nampak macam dengar lah. Fokus lah. Time kamera dah tak kat kau, kau main. Gag. Ni sudah boleh stop kot. Don't try. Farhiz don't. I pun boleh babe. Oh my god.
Bye.